Antara global 5 gram dan 1 dinar, yang mana satu pilihan yang terbaik? Jika dilihat dari sudut ketulinan emas, keduanya adalah sama, ketulinan 999.9. Bezanya hanya dari berat gram emas itu sahaja. Global ini beratnya 5 gram dan 1 dinar ini beratnya 4.25 gram. Beza berat 0.75 gram. Dari sudut harga, global 5 gram ternyata lebih mahal daripada 1 dinar kerana ia lebih berat. 5 gram hari ini berharga sekitar RM3,000 dan 1 dinar berharga sekitar lebih RM2,500. Anda boleh pilih sama ada anda sukakan desain dinar yang bulat begini atau petak seperti ini. Kalau nak memiliki 5 gram atau 1 dinar ini tapi tiada bajet yang mencukupi, anda boleh kumpul dahulu sedikit demi sedikit mengikut bajet anda di akaun Emas Gap Public Gold. Dan bila dah cukup gram, anda boleh keluarkan item 5 gram atau 1 dinar ini. Item-item ini adalah item yang kecil tapi bernilai tinggi berbanding item emas seperti 1 gram dan ke bawah. Belian emas di Public Gold adalah secara online. Anda hanya perlu berdaftar sebagai ahli Public Gold tanpa sebarang charge. So, bagi yang berminat untuk dapatkan emas Public Gold, sama ada secara bayaran terus atau simpanan di akaun Gap, anda boleh klik ni di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.